Selepas kita minum susu dan sendawa, lepas saya tukarkan pampers awak, sekarang masanya tidur. Antara SOP menidurkan bayi di 6 bulan pertama adalah yang pertama, memastikan bayi sudah menyusu dan sendawa, memastikan lampin sudah ditukar, melelapkan lampu dan juga memastikan tempat tidur selamat. Semasa hendak menidurkan bayi, pastikan balikan bayi di atas tilam yang rata dan juga tidak meletakkan bantal atau selimut yang tebal di atas kepala bayi. Semasa bayi tidur, pastikan tiada benda yang menghalang di atas kepala bayi sama ada bantal peluh, selimut ataupun topi, dan sebaiknya bayi 6 bulan pertama diletakkan di dalam katil bayi yang berhampiran dengan katil ibu bapa. Semasa bayi tidur, pengasuh dan ibu bapa juga perlu menyediakan pemantauan kepada bayi, iaitu memastikan pernafasan bayi dalam keadaan baik dan juga bayi tidur dalam keadaan selesa. Yang kedua, jika bayi tersedar, periksa lampin mereka, dan yang ketiga, memastikan bayi tidak terlalu panas ketika tidur. Selepas bayi bangun, pastikan pengasuh atau ibu mengangkat bayi dengan lembut, tukar lampin jika perlu dan memberikan susu mengikut keperluan dan memberikan sedikit interaksi sebelum tidur semula. Antara kebaikan ibu bapa atau pengasuh mengikut SOP yang betul ketika menidurkan bayi adalah yang pertama, dapat mengurangkan risiko ASIDS iaitu kematian pengenjut dengan memastikan bayi tidur dalam posisi yang terlentang dan persekitaran tidur bayi yang selamat. Yang kedua adalah dapat membantu bayi mendapatkan tidur yang berkualiti. Yang penting, tidur yang berkualiti ini penting untuk bayi dari segi pembesarannya, fizikal dan perkembangan otak. Dan yang ketiga adalah menyokong emosi bayi. Bayi yang mendapatkan tidur yang cukup biasanya lebih tenang dan mudah dibujuk. Dan yang terakhir, dapat mengurangkan risiko lemas atau sesak dengan mengelakkan bantal, selimut tebal dan objek lembut di tempat tidur yang memberisiko untuk menyebabkan bayi tertutup mukanya oleh benda-benda tersebut yang akhirnya menyebabkan bayi sesak nafas. Apa pula keburukan jika pengasuh atau ibu tidak mengikut SOP yang sebenarnya dalam menidurkan bayi? Iaitu yang pertama, meningkatkan risiko SIDS iaitu kematian mengejut dengan bayi tidak dipantau ketika tidur yang akhirnya menyebabkan bayi tidur dalam keadaan mengiring ataupun menyalak yang akhirnya menyebabkan bayi sesak nafas. Yang kedua, kualiti tidur terganggu. Ini menyebabkan apabila bayi tidak mencukupi masa tidurnya, ia akan menyebabkan bayi itu mudah meragam dan sukar dipinggir. Dan yang ketiga, perkembangan fizikal dan otak boleh terjejas. Jika bayi tidak mendapatkan tidur yang secukupnya, ia akan menjejaskan penyusuan dan juga aktiviti harian yang akan menyebabkan bayi mudah untuk meragam.